Pelik kan, jerawat ni macam degil sangat. Baru je kecut satu, esok lusa ada lagi muncul lagi yang baru. Kadang-kadang dah cuba macam-macam produk lah, tapi jerawat tetap tak nak hilang. Sebenarnya nak rawat jerawat ni bukan sekadar cuci-cuci muka je tau. Masalah jerawat ni melibatkan banyak faktor. Jadi kalau anda nak betul-betul kawal jerawat, kena kenal dulu bahan aktif yang memang terbukti secara saintifik untuk meredakan keradangan dan mengecutkan jerawat. Jadi nak tahu bahan mana yang paling berkesan? Ya, jom saya kongsikan dalam video kali ini. Let's glow together. Glowers, kita selalu dengar orang cakap kan jerawat ni perkara biasa ya, tapi bila dah jadi kat muka sendiri tu masa tu dah nak kelabah. Sebenarnya jerawat terbentuk apabila pori tersumbat dengan minyak berlebihan, sel kulit mati dan juga bakteria. Kulit berminyak memang lebih cenderung untuk alami masalah jerawat ni sebab kelenjar minyak ataupun kelenjar sebum tu bekerja dengan lebih aktif. Bila minyak berlebihan bercampur dengan kekotoran, itu yang muncul whiteheads, blackheads dan jerawat yang besar-besar ya. Tambah pula kalau hormon tengah tak stabil, stres, tidur tak cukup, makin meriahlah jerawat tu keluar kan. Masalahnya ramai orang dia akan terus cari tahu produk yang kononnya boleh buat jerawat hilang sekelip mata. Sedangkan rawatan jerawat ni ada prosesnya, perlukan rutin yang konsisten, bahan yang berkesan serta selamat. Kebanyakan orang yang ada kulit berminyak dan berjerawat juga selalu buat beberapa kesilapan ya. Biasa sangat jumpa kesilapan ni. Pertama, guna produk terlalu kasar atau tinggi alkohol sampai rosak skin barrier dia. Kedua, mencampurkan terlalu banyak bahan aktif dalam satu-satu masa. Contohnya, terus pakai AHA, BHA, retinol, benzoyl peroxide serentak. Sebab tu kulit tu jadi iritasi dan jerawat jadi makin teruk. Ketiga, tak konsisten pakai skincare. Skincare bukan magic tau. Ia perlukan juga masa untuk bekerja pada kulit. Jadi kawal jerawat dengan lebih bijak. Sangat penting untuk anda fokus pada bahan aktif yang memang terbukti, ada scientific evidence ya, dan ada kajian klinikal dan disyorkan oleh pakar kulit, pakar dermatologi. Mari saya kongsikan 5 bahan yang berkesan untuk rawat kulit berjerawat. Bahan pertama adalah salicylic acid, sejenis beta hydroxy acid ataupun BHA ya. Kelebihan salicylic acid ialah ia larut dalam minyak, jadi ia boleh masuk terus ke dalam pori yang tersumbat oleh minyak yang berlebihan tu. Jadi ia boleh bertindak membuang sel kulit mati dari dalam pori, kurangkan blackheads, whiteheads dan cegah jerawat baru daripada terbentuk. Salicylic acid juga yang ramai orang tak ingat ataupun tak tahulah kan, ada sifat anti radang, jadi ia sesuai untuk kulit berjerawat yang merah-merah atau yang ada bengkak-bengkak kecil tu. Biasanya bahan ini ada dalam pencuci muka, toner, serum ataupun spot treatment. Cumanya lah kalau kulit anda jenis kering dan sensitif, saya sarankan pakai dulu pada kadar salicylic acid tu rendah ya. 2 cadangan produk dengan bahan ini adalah Cosmoderm Niacinamide Salicylic Acid Cleanser, harga dalam 20 ke 25 ringgit untuk 150 ml, dan juga St. Ive BHA Exfoliating Toner. Ini harga dalam 25 ke 30 ringgit ya, harganya. Saiz dia pun besar juga yang ni. Bahan kedua adalah benzoyl peroxide, salah satu bahan paling klasik tapi sangat power ya untuk kecutkan jerawat. Fungsinya adalah untuk membunuh bakteria ya, C. acnes ataupun kalau dulu dia P. acnes, sekarang dia dah upgrade tau, C. acnes, iaitu bakteria utama sebenarnya yang menyebabkan jerawat meradang. Selain itu, benzoyl peroxide ini juga bantu kurangkan keradangan lah dan mencegah juga jerawat baru. Kalau nak tahu ya, bahan ni memang agak kuat. Jadi kalau anda baru nak cuba benzoyl peroxide, pilih kadar yang rendah dulu, 2.5% ke 5% ke, untuk elakkan kulit jadi terlalu kering dan mengelupas. Biasanya bahan ini digunakan sebagai spot treatment sahaja tau, bukan seluruh muka, pakai dekat atas jerawat tu je. Contoh produk dengan benzoyl peroxide yang anda boleh dapatkan di pasaran adalah Oxy 5 Acne Pimple Medication, harga 15 ke 25 ringgit saja untuk 25 gram. Juga ada Benzac Acne Gel 5% ya, harga 35 ke 45 ringgit lebih kurang macam tu untuk 60 gram. Seterusnya, bahan ketiga adalah retinoid. Retinoid ini nama kategori dia, khususnya ada 2, retinol atau adapalene ya. Retinoid ini kategori paling banyak kajian klinikal lah untuk merawat masalah jerawat. Sebenarnya ia berfungsi untuk menormalkan kitaran sel kulit. Maksudnya dia akan halanglah sel ataupun pori-pori itu daripada tersumbat, jadi jerawat baru susah nak
susahlah nak terbentuk sebab kitaran sel kulit tadi tu lancar. Retinoid juga ada kelebihan untuk bantu pudarkan bekas jerawat secara perlahan-lahan ya. Bekas jerawat yang gelap tu ya. Di pasaran ada retinoid yang memerlukan preskripsi daripada doktor. Contohnya retinoid, actually Adapalene pun kalau kat Malaysia dia adalah preskripsi juga. Tapi juga ada yang lebih gentle yang boleh dibeli secara over the counter iaitu retinol ya. Kebiasaannya retinoid ini lebih dicadangkan untuk digunakan pada waktu malam sebab dia boleh menyebabkan kulit lebih sensitif pada cahaya matahari. Sebab tu kita tak galakkan guna siang. Make sure setiap pagi jangan lupa pakai sunscreen ya bila pakai produk ini ataupun bahan ini. Dua cadangan produk yang ada retinoid yang sesuai untuk orang yang baru nak bermula. Good Molecules Gentle Retinol Cream, harga sekitar RM50 ke RM60 untuk 30 ml. Juga ada COSRX The Retinol 0.1 Cream. Ini harganya RM55 ke RM60 untuk 20 ml. Bahan keempat yang berkesan untuk kulit berjerawat adalah niacinamide, juga dikenali sebagai vitamin B3. Walaupun lembut, niacinamide ni ada banyak sangat manfaat untuk kulit berjerawat tau. Sifat dia anti radang, boleh kurangkan iritasi, kemerahan, keradangan. Biasanya boleh datangkan jerawat jenis meradang tu kan. Bahan ini juga bantu kawal minyak berlebihan, kuatkan skin barrier, kurangkan bekas jerawat yang gelap. Satu lagi kelebihan niacinamide yang ramai orang suka adalah ia selamat untuk digabungkan dengan hampir semua bahan lain. Retinoid boleh, vitamin C boleh, salicylic acid boleh ya. Kulit sensitif pun biasanya tak ada masalah pakai niacinamide. Bahan ini memang popular jadi tak susah nak cari. Dekat drugstore memang banyak sangatlah ada produk yang ada bahan ini. Contohnya Alia Niacinamide Brightening Serum, harga sekitar RM35 ke RM40 untuk 30 ml, dan Ruru Berry Niacinamide Gel Cream, harga sekitar RM55 ke RM60 untuk 100 ml. Akhir sekali, bahan kelima adalah tea tree oil ataupun nama saintifiknya Melaleuca alternifolia, bukan Nilofa, nifolia ya. Tea tree oil ini adalah bahan semula jadi yang terkenal dengan sifat antibakteria. Dia datang daripada pokok tau. Tea tree kan? Dan dia ada juga sifat anti radang. Memang ada kajian menunjukkan bahan ini boleh melawan bakteria penyebab jerawat dan bantu kecutkan jerawat aktif ya. Bezanya dengan benzoyl peroxide, tea tree oil ni adalah agak lembut sifatnya, sesuai untuk anda yang nak cari alternatif dengan bahan semula jadilah. Cuma kena hati-hati juga ya, sebab kalau digunakan dalam bentuk pure atau essential oil yang ada kepekatan terlalu tinggi, memang mudahlah menyebabkan iritasi, terutama untuk kulit yang sensitif ya. Jadi nak lebih selamat, pilih produk skincare yang ada bahan ini tapi dah diformulasikanlah khas untuk dipakai pada kulit ya. Contohnya Something Low pH Gentle Jelly Cleanser, harga dalam RM30 ke RM35 untuk 100 ml, dan Tea Tree Acne Patch ya, RM15 ke RM20 untuk 23 pieces. Ingat ya, kulit berminyak dan berjerawat memang perlukan lebih perhatian, tapi jangan cepat putus asa. Dengan bahan yang betul, jerawat boleh dikawal dan kulit akan nampak lebih sihat dari semasa ke semasa. Cuma kuncinya untuk acne skin sufferer sekalian adalah jangan skip sunscreen, jangan campur bahan aktif sesuka hati, pilih cleanser yang betul, yang gentle, dan konsistenlah dengan rutin skincare. Ini sangat penting ya. Kepada glowers yang dah lama struggle dengan masalah jerawat, jom kongsikan di ruang komen rutin ke, tip yang berkesan ke, atau produk apa yang paling menjadi untuk kawal masalah ini. Mungkin boleh jadi panduan untuk kawan-kawan yang lain yang menonton di sini. Okey, bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share, dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan, supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.